Hampa, Asra ni kerusi tak semestinya untuk duduk. Hari ni mekanik kita bukan main semangat lagi. Cuci sampai putih boseh. Kau nampak ni? Inilah oil filter housing. Sinilah tempat o-ring oil filter duduk. Bila getah o-ring dia keras, minyak mula bocor kat situ. Alza, Myvi, Viva, Kelisa, Kenari. Inilah model yang selalu kena penyakit ni. O-ring bocor, minyak meleleh, lepas tu enjin comot, lencun habis. Hampa nak tengok tempat dia kat mana? Ni dia tempat dia. Nampak tak? Nampak tak? Tu. Sat, mana nak cari lampu? Hampa nampak tu? Yang batang tu. Situlah tempat oil filter housing duduk. Hampa cuba bayangkan. Nampak pun susah, nak servis lagi lah susah. Macam-macam nak kena buat. Bumper nak kena buka. Hadang depan ni nak kena buka. Skru lagi berbagai-bagai jenis. Mau tak mau 3 jam, 4 jam. Pada pengguna-pengguna produk yang lain. Hampa ada masalah yang sama? Tunggu apa lagi? Mai ke Asra Tois. Kami selesaikan masalah anda.